Orang selalu ingat kalau sale tinggi, hidup mesti bahagia. Kalau bisnes besar, mesti owner seronok. Tapi sebenarnya, ramai founder tengah penat dalam diam. Pagi-pagi, buka mata, otak dah fikir pasal staff. Fikir pasal sale, fikir komitmen, fikir customer, fikir hutang. Fikir macam mana nak bagi semua orang terus makan. Kadang-kadang, kita senyum depan staff, gelak depan customer, bagi semangat dekat orang lain, tapi diri sendiri dah lama penat. Ada masa sale masuk puluh ribu sehari, tapi hati tetap rasa berat. Sebab duit sebenarnya tak mampu pun nak beli ketenangan. Yang penat bukan badan, tapi kepala. Overthinking, pressure, takut, risau. Dan yang paling sakit bila semua orang nampak kita kuat, sampai tak ada siapa sedar kita sebenarnya tengah lemah. Kadang-kadang, kita bukan nak give up bisnes. Kita cuma penat jadi kuat setiap hari. Dan saya rasa ramai usahawan kat luar sana sedang lalui benda yang sama. Cuma tak bercerita. Sebab dunia sekarang, orang suka tengok kejayaan. Tapi tak ramai yang nak dengar kesakitan di belakang kejayaan tu. Jadi, kalau hari ini anda tengah penat, percayalah, anda bukan seorang. Kadang-kadang, founder pun perlukan rehat. Bukan sebab lemah, tapi sebab terlalu lama bertahan.